induk limau nipis kelombok jambak original. Saya nak cerita tentang perbezaan limau nipis kelombok jambak original dengan limau yang lain. Okay, ini limau nipis kelombok jambak original. Tengok dia akan keluar bunga ikut ranting. Nampak? Ni banyak bunga. Ni usia baru 10 bulan. Tengok dia punya bunga tu. Nampak? Nampak dia punya bunga jambak. Nampak? Dia keluar ikut ranting. 80% dia akan keluar ikut ranting. Nampak ni. Dia punya bunga nampak. Dia keluar ikut ranting di bawah pelepah daun. Yang ni pelepah daun, nampak ni pelepah daun. Ni dia akan keluar ikut pelepah daun. Ni nampak. Tengok, dia akan keluar ikut pelepah daun. Tengok ini jelas. Ni nampak ni batang. Ni nampak batang pokok. Ni batang ranting, ni nampak. Dia keluar ikut ranting nampak. Panjang ranting nampak. Sebab tu buah dia banyak. Ni nampak ni. Ni jelas nampak. Ni daun di celah daun nampak. Ni usia 10 bulan. Tengok. Bunga banyak. Nampak. Kita tengok dia punya bunga. Nampak.